akan ada satu masa kita diuji dengan iman yang rendah. Maksudnya dekat sini kadang-kadang kita akan rasa apa-apa situation atau ujian yang Allah nak bagi tu sedikit berat daripada hari yang lain. Waktu tu kita rasa macam, kita beri analogi lah, ibarat kita sedang memegang satu cawan air, dan bila kita pegang tu, mungkin dalam masa 2 minit kita boleh bertahan lagi. Kita pegang je cawan tu, tapi dalam masa 20 minit kita dah mula rasa tangan kita kebas. Dalam masa 2 jam kita akan rasa tangan kita dah tak bermain, tak larat dah nak memegang cawan yang mengandungi air tu. Bayangkan air dalam cawan tu adalah yang kita hadap seharian. Maksudnya dekat sini adalah mungkin tanggungjawab kita, komitmen kita tu banyak. Tapi bila perasaan kita tu tak terjaga, kita rasa makin lama makin berat, tekanan makin bertambah, dan akhirnya kita akan burst out. Tu kita akan rasa kita ada harapan lagi ke nak tambah iman kita, nak tambah baik hidup kita, kualiti hidup kita. Kita ada kekuatan lagi ke? Sebab kita rasa kekuatan kita tu kita dah betul-betul habiskan waktu tu untuk memegang tanggungjawab atau komitmen tu dalam keadaan kita sendiri dah penat, dah letih dah. Jadi ada satu ayat yang mana Allah nak tunjuk, Allah pujuk kita. Macam mana Allah pujuk Rasulullah dalam surah Ad-Duha ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wajadaka dhallan fahada, and he found you lost and guided you. Sebelum Allah cipta kita sendiri, ayat ni dah ada. Dan Allah nak bagi tahu kita akan lost. Kita punya iman ni yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Tak sama dengan Nabi, tak sama dengan malaikat. Jadi kita ni akan diuji, dan setiap ujian tu sebenarnya ada blessings behind it. There's a blessings behind a test, and there's a test behind a blessing. Surah Duha ni adalah surah yang simple, di mana saat Nabi sedang gundah gulanda tentang kerisauan Nabi tak dapat terima wahyu, nak dekat 6 bulan, rasa sedih, rasa hati tak ada sakinah ataupun solitude, ketenangan jiwa. Dan Allah datangkan surah Duha ini. Sama juga macam surah Al-Ikhlas, yang mana ayat keduanya Allah As-Samad. Allah ni tempat bergantung. Whatever yang jadi dekat dalam hidup kita, Allah itu As-Samad, tempat bergantung. Dialah tempat kita depend segala perasaan, emosi, jiwa, harta, anak-anak, family, partner, semua adalah bergantung dengan Allah SWT. Jadi bila kita bergantung, kita tidak akan rasa beban dekat dunia ni terlalu besar, sebab kita akan rasa kebersamaan dengan tali Allah itu ada. Jadi untuk kuatkan hubungan kita dengan Allah SWT dan masih kita memelihara harapan kita dan sentiasa berharap dengan Allah ni, kita ada satu doa yang kita boleh amalkan, iaitu Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku lindung diri aku dengan Kau daripada rasa anxious, rasa risau, resah, gelisah. Amalkan ayat ni sampai kita rasa tenang. Kalau dalam psikologi pula, kita boleh tengok big picture masalah kita. Maksudnya kita cuba untuk jot down perasaan ataupun emosi kita yang berat tu. Kalau rasa sedih, depressed ataupun anxious, tulis je, aku rasa anxious. Lepas tu kita kembangkan lagi ayat tu. Kenapa rasa anxious? Bagi point, bagi 2-3 point. Apa sebab kita anxious? Kemudian baru kita nampak, oh, otak kita ni sifatnya abstract. Bila kita luahkan ataupun jot down dekat kertas, kita tulis, baru kita nampak secara konkret masalah kita yang kita fikir, overthinking, rasa berat sangat. Sebenarnya ada 3 je. Yang paling besar adalah nombor 1, dan kedua masalah tu adalah yang kecil dan berlarutan, sebabkan nombor 1 tu belum settle lagi.
Contohnya begitu. So bila kita nampak dengan mata kasar apa yang terbuku dekat hati, yang rasa serabut dekat hati, ibaratnya wayar yang berselirat, kita kembali susun balik supaya jadi kemas. Bila kemas, kita pun akan rasa lega, rasa lapang. Barulah kita rasa kita tahu nak buat keputusan macam mana, dan minta Allah guide kita. Ingatkan diri kita balik di saat kita jatuh ni, rasa iman kita lemah, spiritual kita tak kuat ni lah, baru kita sedar yang sebenarnya selama ni Allah jaga kita. Cuma mungkin sekarang Allah uji dengan rasa ini supaya kita menghargai dan bersyukur bahawa Allah still lagi ingat kita. Allah bagi kita rasa ni sebab kita bangkit balik, dan kita pernah berada di situasi macam ni sebelum ni. Sebab tu kita rasa tak nak berada dalam situasi yang spiritually rendah, emotionally sakit, sebab kita sendiri tak selesa dengan keadaan ni. Jadi teruskan bangkit, jangan mengalah, sebab kita insya-Allah akan sentiasa dalam jagaan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat-rahmat dari Allah yang Allah nak turunkan sebenarnya dekat kita.